Ramai orang kata, kalau simpan emas, nanti susah nak jual ke? Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Sebenarnya, emas fizikal lah simpanan yang paling mudah dicairkan dalam keadaan ekonomi tak menentu sekarang. Bila terdesak, emas boleh jadi penyelamat. Kenapa emas mudah dicairkan? Sebab emas diterima di seluruh dunia. Tak kisah anda berada di bandar, kampung atau luar negara, emas ada nilainya. Contoh, simpan 10 gram emas. Bila perlukan duit, boleh jual terus ke cawangan public gold atau melalui PG buyback. Duit masuk ke dalam akaun dalam masa 24 jam. Bahkan kadang-kadang lebih cepat. Bandingkan dengan hartanah, ESB atau unit amanah, ambil masa nak cairkannya. Simpanan dalam bank pula, susut nilainya sebab inflasi. Tapi emas, ia kekal bernilai dan boleh dicairkan bila-bila masa tanpa prosedur yang rumit. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiq, kalau hari ini anda belum ada simpanan kecemasan, mula asingkan sikit dan tukarkan kepada emas fizikal. Simpanan mudah dicairkan ini bukan untuk cepat kaya, tapi sebagai backup yang bijak bila kita benar-benar perlukannya. Okey, baik tuan-puan yang mana berminat untuk simpan emas di public gold, boleh saja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, berkongsian santai tapi sampai jumpa anda di next video.